Cikarung merajuk sebab tak bagi hadiah hari jadi. Itu bukan salah kau bro, itu salah dia sebab dia nak handbag yang branded Prada. Padahal banyak je jual handbag yang high quality, orang Melayu kita yang jual, tapi harga murah. Contoh nak bagi hadiah kat wife ke, nak bagi hadiah kat Cikarung ke, ataupun nak bagi hadiah kat suami. Contoh ini, bag Tati. Ini bag Ali Shukri tau. Kalau kau tengok ada jenis leather keras punya, PVC leather kot. Yang ni warna kopi, warna yang paling top. Kalau kau tengok kat sini ada emblem AS. Tati ni zip dia satu je, besar, macam-macam boleh masuk. Dekat dalam ni pun kalau kau tengok betul-betul ada tulis Alif Shukri Premium Quality. Dalam dia ada dua slot je lah, slot besar satu, slot kecil satu. Nak bagi skandal, bagi wife pakai, cantik terletak, nampak macam mahal kan. Harga 50 pun bukan. Yang ni pula Fifi. Fifi ni bag unisex, laki perempuan boleh pakai. Kalau kau tengok aku pakai, ngam kan. Bag ni pun macam kulit tapi PVC kot, material keras. Dia ada tulis AS series, emblem gold kat sini. Yang ni pun warna top, dalam pun besar, power bank boleh muat ni, phone semua boleh muat. Dan yang paling best belakang dia ni, kau boleh buka, kau boleh letak kau punya kad-kad korang. Tak payah nak bawa dompet dah, selit kat sini je kad-kad korang. Ini unisex, laki perempuan boleh pakai. Harga 40 pun bukan. Kau boleh check link kat bawah tu untuk check harga dia. Murah bye.